أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج مسك الكلام. Tangisan Nabi di malam Ramadan. Kita selalu dengar Nabi SAW paling kuat ibadah di bulan Ramadan. Tapi ada satu kisah yang jarang kita dengar. Dalam satu malam Ramadan, Rasulullah SAW berdiri solat malam. Baginda membaca satu ayat sahaja dan mengulanginya sampai subuh. Itulah tadi ayat yang dibacakan dari surah Al-Ma'idah ayat 118. Baginda ulang dan menangis. Kenapa? Ayat itu adalah doa Nabi Isa AS untuk umatnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW membacanya kerana memikirkan kita, umatnya. Bayangkan, kita mungkin lalai, kita mungkin banyak dosa. Tetapi di malam Ramadan, Nabi SAW menangis memikirkan keselamatan kita. Dalam hadis sahih riwayat Muslim Ibn Hajjaj disebut bahawa Rasulullah SAW mengangkat tangan dan berkata, Ya Allah, ummati, umatku. Lalu Allah berkata kepada Jibril AS, kami akan membuatmu reda terhadap umatmu dan tidak akan mengecewakan. Ramadan bukan sekadar bulan pahala. Ia bulan di mana Nabi SAW paling risau tentang kita. Soalnya hari ini, baginda menangis untuk kita kan? Tetapi adakah kita pernah menangis kerana dosa-dosa kita? Baginda bangun malam doakan kita. Adakah kita bangun walau 2 rakaat untuk diri kita sendiri? Cuba kita tanya diri kita. Ramadan ini, jangan kita sia-siakan cinta seorang Nabi kepada kita semua. Kerana mungkin itulah sebab kita masih diberi peluang hidup pada hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.